sini, bilik conference sini. Pakai baju ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tasha Hau, Vanakem, HQ, SM Buang Kasim, apa masuk tugas? Lapo masuk tugas diterima SM. Masuk duduk. Pak Inspektor, SM nak Tuan-tuan. suruh masuk sini ke? Ya, duduk. Masuk duduk. Hola, geng. Sekejap, saya nak link macam mana? Report link tu. Ni report link. Teguh, salam sejahtera. Panggilan kepada HQ. Saya Laskar Beriza Razak. Lapor tamat tugas over. Lapor tamat tugas diterima. Terima kasih untuk penugasan hari ini. SM. Ya. Maaf. Untuk Inspektor. Duduk tepi ni boleh ke? Untuk warrant bulan 2, daripada bulan 2 tu dah boleh di-expiredkan ke macam mana? Daripada bulan 2 ada warrant tak settle lagi? Ada lagi tu. Apa yang keluarkan warrant ni? Tak cuba buat tangkapan ke? Aktif warrant ID bulan 4. Sekejap. Bulan 2 Warrant 3. Warrant 2. ID berapa? Warrant 3. 2, 3, 9, 7. Bulan 1. G. Ini belum selesai lah ni kalau macam ni. Belum di-expiredkan lagi ni. Tak apa. Cik Yong, nanti awak cari balik orang yang buka warrant ni. Lepas tu tanya status dia. Untuk Ajim sunat ni tempoh hari dah selesai dah ni. Tak apa, saya akan letak expired. Okay, untuk warrant-warrant yang belum diselesaikan, nanti Cik Yong minta follow up balik dengan anggota yang buka warrant tersebut. Okey, baik. Pak Inspektor. Cerita dia Evangelico berlaku dekat situ. And then kenderaan Olah. Ada Syai. Tak boleh. Okey. Tapi macam mana dia tahu dia kereta dia ni kena warrant sekarang? Cik Daing kat luar tu. Sekarang kau dekat mana? Ada panggilan ni UTK punya meeting ni semalam. Datang balai. Siapa yang sudah Tak Inspektor tahu tak, Sarjan Dain sekarang lain tau. Kenapa? Dia punya vibe lain. Tegas dia sekarang. Kenapa? Dah tak main-main macam dulu dah. Ya.
mestilah di-improve lah maknanya. Takkan kita panjang masa kita nak berada kat takut yang sama, betul? Takkan sepanjang masa kita main, kita nak main je kan? Nampak? Dia dah mula sedar tanggungjawab dia lah tu, dia dah kurang main. Betul je Daing? Betul Tuan. Dah mula sedar tanggungjawab awak dah. Apa, Tuan? Saya dapat makluman yang awak sekarang makin tegas. Awak dah mula sedar tanggungjawab awak yang Alhamdulillah, dah sihat, dah sihat. Memang tegas Kena-kena lagi kalau hari MU kalah Tuan. Memang tegas 100%. Telefon siapa tu? Tolong matikan ataupun angkat. Saya Tuan, jap Ni apa Sarjan Apik ni, saya panggil dia datang terus meeting. Dia tengah off duty. Tapi dia ada lagi. Dia tak dalam duty Dia tamat tugas tadi. Okey, baik. Saya dekat sini panggil awak semua disebabkan temuduga fasa 1 untuk pemilihan UTK telah pun tamat. Diadakan tempoh semalam sehingga hari ini. Dan selepas ini kita akan jalankan latihan pemilihan fasa yang kedua. Kita memasuki fasa yang kedua iaitu fasa yang lebih susah lah. Jadi kat sini saya nak maklumkan kepada awak berkenaan dengan keputusan temuduga fasa 1 awak. Jadi siapa yang tidak terpilih ataupun tidak berjaya dalam temuduga sesi fasa 1 ni adalah disebabkan yang pertama, awak tidak menjawab soalan. Okay. Walaupun awak menjawab dengan lancar dan dengan yakin, tetapi ada banyak calon yang tidak langsung menjawab soalan, dia goreng je dia punya perkataan, tetapi tidak menjawab soalan asal. Yang keduanya, disebabkan awak tidak yakin, gagap, terlampau nervous, itu menyebabkan awak tidak terpilih juga. Yang ketiga, apabila awak terlampau yakin dan jawapan awak tu lebih kepada menggureng, tapi tidak ada fakta langsung dalam jawapan awak tu, lebih kepada general sahaja. Yang keempat, kalau jawapan awak tu terlampau general, terlampau luas, sedangkan soalan tersebut saya minta untuk awak menjawab soalan merangkumi semua aspek yang berkenaan dengan soalan tu, tapi awak jawab secara general sahaja, yang tu pun kita akan tolak. Okey. Seterusnya, anggota yang kelihatan seperti membaca, kalau kita dapat detect, kita tolak juga. Okey. Itu adalah kriteria-kriteria yang menyebabkan awak ditolak daripada dipilih melepasi interview yang pertama ni lah. Okay, saya akan bacakan nama terus. Untuk yang tidak terpilih, saya minta awak untuk keluar daripada bilik ini dan terus sambung tugasan seperti biasa, tetapi jangan berduka. Okey. Syah, thank you Syah. Kalau awak tak berjaya untuk fasa yang pertama ni, untuk interview yang kali ini, akan ada lagi pembukaan untuk pengambilan UTK yang lain. Jika dibuka squad yang lain, cubalah pada waktu akan datang. So kalau waktu yang pertama ni awak apply tapi awak tidak berjaya, yang kedua awak dah tak apply, saya dah nampak dah awak punya determination kat situ dekat mana. Nampaknya awak taklah begitu determine untuk masuk ke dalam UTK ni. Hanya cuba-cuba je barangkali. Okey Untuk pemilihan masuk ke dalam UTK ni, kita buka untuk 10 individu sahaja yang akan lepas pemilihan terakhir nanti. Dan 10 individu itu akan dibahagikan kepada 2 squad UTK. Yang pertama adalah Alpha Squad dan juga yang kedua adalah Bravo Squad. Akan datang kita akan buka untuk Viper Squad dan juga untuk Tiger Squad. Okey. Nama-nama yang saya sebutkan ini adalah nama-nama yang tidak terpilih. Nama yang pertama, Encik Izal Hakim. Nama yang kedua, Encik Zainal Jiro. Seterusnya, Encik Emeline Manis, Encik Yan Fenra, Encik Purnama Arapaima, Encik Makmin Khalid, Encik Anwar Ashraf, Encik Apek Telu, Encik Angel Boy, Encik Rio Z, Encik Kapla Telu, Encik Malik Lekik, Encik Ahmad Putra dan Encik Jo Maliki. Jika nama anda ada dalam sebutan tadi, anda tidak terpilih, saya minta maaf, sila tinggalkan bilik konferens segera. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. No.
Penuhkan kerusi hadapan dahulu. Sekejap, saya bangun dulu. Terpilih ke unit tindak khas Elite Squad. Di depan saya ni ada 10 orang saya percaya. 2, 4, 6, 8, 10. Baik. 10 anggota di hadapan saya ini saya ucapkan tahniah kerana telah berjaya melepasi pemilihan UTK Temuduga fasa pertama. Awak diingatkan yang awak ada 3 lagi pemilihan di hadapan yang akan berlangsung dalam minggu ini. Pemilihan tersebut bukan pemilihan yang biasa-biasa dan agak susah. Andai kata dalam 3 latihan ataupun pemilihan di waktu akan datang ni, awak tak berjaya untuk melengkapkan awak punya latihan pemilihan, makna awak akan automatik ditolak daripada pemilihan masuk ke dalam pasukan UTK. Tapi diingatkan kepada awak semua, awak baru lepas fasa pertama. Awak belum lagi anggota yang berkhidmat di bawah National Safety Division ataupun unit tindak khas. Okey. Beberapa peringatan kepada anda. Saya tahu kenapa awak rasa ada di antara mereka yang ditolak tadi, ditolak. Sedangkan awak percaya yang dia ni pandai untuk berkata-kata, pandai untuk menjawab soalan dan sebagainya. Macam yang saya cakap tadilah. Ada yang pandai berkata-kata pun tetapi tidak menjawab soalan, confident lebih, ego je besar. Bila bagi soalan, tidak menjawab soalan, kita test ego dia dalam soalan-soalan, dia lebih kepada ego dia, ego sendiri, ego individu, bukan untuk menjaga pasukan ataupun bukan untuk mengutamakan misi. Kalau awak berjaya, berterima kasihlah kepada diri awak sendiri kerana awak menjawab soalan dengan baik. Ada lagi anggota yang terpilih tetapi tidak berada dalam bilik ini. Kalau awak rasa ada kawan-kawan awak yang tidak ada dalam bilik ni nanti tetapi dia terpilih, tolong maklumkan kepada mereka. Saya ulang semula nama yang terpilih. Yang pertama, Encik Mikael Johan, Johan Arapaima, Hakim Ash'ari, Rania Kesuma, Mel Oti Winston, Zeno D, Nuru Vincent, Adrian Khai, Azman Karipap, Daeng Toy, Burhan Rahman, Jong Kai Walker. So ini adalah yang melepasi pemilihan fasa pertama. Okey. Jadi awak semua dikehendaki untuk bersiap sedia pada esok hari bersamaan hari Jumaat jam 10 malam waktu antarabangsa untuk menjalani latihan pemilihan yang pertama dalam fasa kedua. Okey. Latihan pemilihan pada esok hari akan memberatkan awak untuk melakukan latihan-latihan fizikal dan juga latihan-latihan ketepatan pada esok hari. Ya. Awak nak saya beritahu apa latihan esok hari? Boleh tuan. Boleh tuan. Boleh tuan. Jadi latihan pemilihan untuk anda semua adalah merangkumi ketiga-tiga aspek darat, laut dan udara. Pada esok hari latihan pemilihan awak akan kita jalankan berkenaan dengan aspek udara. Awak akan dikehendaki untuk melakukan terjunan halo style jump pada sekitar ketinggian 20,000 kaki ke satu target yang sedang bergerak di atas dasar laut. Dalam kata senangnya, awak dikehendaki terjun daripada satu helikopter yang sedang bergerak laju ketika diarahkan dan mendarat tepat di atas satu bot yang sedang bergerak laju di atas laut. Percubaan hanya diberikan sekali sahaja. Gagal untuk mendarat tepat di atas bot tersebut akan menyebabkan awak gagal serta-merta. Gagal untuk menyelamatkan diri ataupun mendarat dengan selamat menyebabkan anda pengsan di atas bot tersebut akan menyebabkan anda gagal serta-merta. Okey. Setelah selesai latihan pemilihan pada fasa kedua yang pertama pada esok hari. HQ, saya Corporal Malik Lekir dari unit CID menampung diri bersama tugas. Over. Selesai saja latihan pemilihan untuk fasa kedua yang pertama pada esok hari, awak semua akan debrief berkenaan dengan latihan pemilihan hari kedua dalam fasa kedua.
Okay, selepas itu sambung ke hari seterusnya. Ingat ini adalah satu pemilihan untuk mencari unit elite, anggota dalam unit elite. Jadi jangan tanya saya kenapa pemilihan tersebut, hanya dibenarkan untuk buat satu kali percubaan sahaja. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan tahniah sekali lagi saya ucapkan. Anda semua boleh bersurai dan sambung kerja-kerja am seperti biasa. Baik, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima Terima kasih Tuan. Sama-sama. Boleh Terima bersurai. kasih Tuan. Allah tu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Ya Allah. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Yes, Tuan. Ya. Tuan, terima kasih Tuan. Ya, sama-sama. Ya Allah. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Yong. Ya. Awak tunggu sekejap sini. Yang lain boleh Tuan. bersurai. Tuan, saya ada satu soalan Tuan. Ya, Cik Azman. Boleh ke saya dapatkan jawapan yang 5 saat sama ada tembak ibu kandung ataupun Tuan? Betul awak nak jawapan? Ya. Sebab ya, awak Tuan. nak tahu betul atau salah, awak jawab. Ya, betul. Okay, soalan saya tadi berbunyi dalam 5 saat awak ada pilihan untuk menembak ibu kandung ataupun saya sebagai pegawai kanan awak, tapi dua-dua tebusan. Tapi Betul, awak Tuan. kena tembak salah satu untuk menyelamatkan yang lain. Betul. Ya? Tuan. Okay. Jawapan dia yang pertama adalah jawapan yang lebih tepat lah. Dia dalam soalan yang saya bagi semua tu tekanan tinggi. Dia tak ada yang salah. Tetapi yang mana satu lebih tepat dan mana satu kurang tepat je. Kurang tepat, makin kurang tepat jawapan awak, makin kuranglah awak punya potensi untuk dipilih. Okay, jawapan untuk soalan tersebut, awak pertamanya kena menerangkan berkenaan apa yang lebih penting. Faham apa yang lebih penting? Maksudnya, daripada keselamatan awam dan juga kesetiaan kepada pasukan, mana satu yang lebih penting? Okay, unit tindak khas adalah satu unit yang bekerja sebagai satu unit dan satu pasukan. Sekejap, saya tutup radio sekejap. Lapor tamat tugas daripada unit CID 01. Unit tindak khas adalah satu unit yang bekerja dalam satu pasukan ataupun satu unit. Jadi dalam kes satu operasi, tidak ada mana-mana anggota dalam operasi misi tersebut yang mesti ditinggalkan ataupun wajib ditinggalkan. Jadi dalam kes ini, kesetiaan kepada pasukan adalah penting. Tetapi keselamatan orang awam haruslah lebih diutamakan berbanding kesetiaan kepada pasukan. Kalau diberi pilihan kepada saya untuk menembak salah satu, saya akan menembak Tuan Mubarak sebagai pegawai kanan disebabkan keselamatan orang awam adalah lebih penting. Tetapi bergantung juga kepada chain of command ataupun arahan komander ataupun pegawai tertinggi di kawasan sama ada untuk menembak yang mana satu. Saya akan memastikan arahan tersebut datang daripada pegawai kanan ataupun pegawai tertinggi sama ada untuk menembak pegawai kanan tersebut ataupun keselamatan orang awam. Andai kata arahan mengatakan untuk menembak orang awam di kawasan tersebut, saya akan memastikan kali kedua kepada chain of command, adakah tembakan boleh dilakukan kepada orang awam yang berlaku di kawasan tersebut. Lepas tu awak bagilah sikit berkenaan dengan nilai murni dalam diri awak ni, menunjukkan yang awak ni mempunyai jati diri semasa ditemuduga tersebut. Tetapi kalau diberi pilihan selain daripada tugas, saya memilih ibu kandung saya kerana mati seorang mak tak dapat saya tukar gantikan. Mati seorang pegawai kanan sentiasa akan ada gantinya. Lepas tu awak comfortkan balik awak punya statement tersebut. Balik-balik dia akan berbalik semula kepada chain of command saya dan saya akan pastikan untuk kali yang kedua sama ada arahan yang diberikan bersesuaian dengan situasi tersebut. Okey? Jadi dalam kata senangnya, kalau secara generalnya, awak tembak saya lah berbanding mak awak. Keselamatan orang awam lebih penting. Sebab situasi itu adalah situasi kritikal, awak tak ada pilihan. Dalam situasi tak ada pilihan, mak awak ataupun saya, awak kena tembak saya. Macam itulah. Faham Cik Azman? Faham Tuan. Awak jawab apa tadi? Inspektor Jawab, paling tinggi. Tembak ibu kandung, tapi berbalik Alah, kepada Adam. soalan, saya akan tunggu arahan HO lah sama ada menembak Tuan ataupun menembak ibu kandung. Dalam awak punya jawapan tadi, ada beberapa yang kurang tepat. Tapi Cik Azman awak banyak menyebutkan terms-terms yang sangat tepat dalam jawapan-jawapan awak. Disebabkan itu awak terpilih. Okey?
Oh, kira saya Faham, Tuan. salah Terima lah kasih, nak Tuan. tembak saya nak tembak suspek. Sebab tu saya cakap tadi, dengar baik-baik soalan macam ni. Saya dah bagi tahu tadi. Dalam satu situasi genting dan juga kritikal. Maksudnya awak dah tak ada pilihan. Tadi Cik Burhan hampir ditolak. Awak hampir dipangkah nama awak disebabkan awak pilih kesetiaan kepada pasukan berbanding keselamatan orang awam kalau awak tak ada pilihan. Saya hampir nak tolak nama awak. Tapi jawapan awak yang lain tu bagus disebabkan itu nama awak tak ditolak. Okey. Ada juga anggota yang ditolak tadi. Bila saya bagi soalan, sanggup ke untuk dia selamatkan satu tebusan, dia tembak 10 tebusan yang lain, dia cakap dia sanggup. Saya tanya 2 kali, dia cakap dia sanggup. Straight saya tolak terus. Okay. Dalam soalan, kalau awak ada menerima soalan untuk menyelamatkan 10 nyawa tebusan, sanggup tak awak menembak 1 nyawa tebusan? Untuk menjawab soalan tu, bahasa senang dia, awak kena sanggup. Okay. Macam mana sekali awak cakap 10 nyawa tetap lebih bagus daripada 1 nyawa. Tuan-tuan, puan-puan, 10 nyawa tetap nyawa yang lagi banyak daripada 1 nyawa. Dia kata tembak 1 boleh menyelamatkan 10, tembak 1 boleh selamatkan 1000, awak kena lakukan tugas tembak 1 untuk selamatkan yang lain. Itu awak kena ingat. So, means in any situation, kita kena contain dia punya impact lah. So, contoh kalau 1 dengan 10 tu impact dia lebih besar, betul? Casualty dia. So, better we take 1 rather than we risk it. Time tu lah. Okay, faham? Perkataan yang sesuai dalam unit elit UTK ni adalah meminimalkan seminima mungkin risiko daripada keputusan yang awak akan buat. Ada juga yang semalam terima soalan daripada saya, dua-dua pilihan yang dia bakal buat adalah pilihan yang buruk. Macam mana dia nilai keputusan yang mana untuk buat? Yang tu saya nak tengok cara dia berfikir. Dia sepatutnya kena cakap yang dia akan buat risk assessment, mana satu pilihan yang kurang buruk. Dia akan mengambil kira semua aspek casualty. Adakah dia mendatangkan kecederaan ataupun impak yang negatif kepada pasukan? Adakah dia menjejaskan misi dan objektif misi tersebut? Kalau keputusan itu lebih kurang impak kepada kriteria yang saya sebut tadi, itulah keputusan yang saya akan ambil. Kita nak tengok macam mana awak buat keputusan. Soalan semalam tu, hari ni saya tak ada bagi soalan 2 pilihan yang buruk tu. Itu antara soalan tekanan tinggi yang agak susah lah untuk dijawab oleh sesiapa yang mendapat soalan tersebut. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Nak tahu sangat ke? Negatif. Last Tuan. Berkenaan dengan misi dan juga anggota dalam satu tim. Itulah tu saya tertanya juga. Soalan Dik, sebentar. Okey, minta maaf Tuan. Berkenaan soalan di mana antara nyawa anggota ataupun misi adalah yang kita utamakan. Okey. Dia sebenarnya kalau awak perasan, pattern jawapan dia lebih kurang sama. Cuma kalau awak tak dapat fikir sampai ke tahap tu, memang awak takkan dapat jawab. Okey. Awak kena menjawab bila dapat soalan nyawa anggota ataupun objektif misi ya. Betul. Sama juga yang pertama. Awak kena buat penilaian. Adakah dengan menyelamatkan nyawa anggota boleh meningkatkan risiko untuk misi gagal? Dan juga vice versa. Adakah dengan tidak menyelamatkan anggota boleh menyebabkan objektif misi gagal? Okay. Andai kata menyelamatkan anggota boleh menyebabkan misi gagal, of course kita kena selamatkan anggota. Unit UTK adalah unit elit yang bertindak sebagai satu unit. Tidak ada yang dikecualikan dan tidak ada yang ditinggalkan. Andai kata dengan menyelamatkan nyawa anggota boleh menyebabkan misi tersebut, andai kata dengan tidak menyelamatkan anggota boleh menyebabkan misi tersebut berjaya, awak tetap kena cari cara untuk menyelamatkan nyawa anggota tersebut, beri bantuan. Awak akan cari cara di kawasan lapangan, sama ada untuk meninggalkan 1 ataupun 2 orang bersama dengan dia dan yang lain teruskan misi. Tetapi berbalik kepada objektif misi, adakah dengan meninggalkan seorang ataupun 2 dengan anggota yang cedera boleh merisikokan misi untuk gagal? Yang tu awak kena assess di kawasan sendiri. Okey. Ataupun jawapan yang lain, awak boleh menunggu sehingga ketibaan medevac di kawasan. Bantuan tiba di kawasan,
barulah awak akan teruskan misi sehinggalah misi berjaya. Okay. Jawapan yang paling safe adalah walaupun ada 0.1% percentage untuk misi tersebut diteruskan dan berjaya, awak tetap kena teruskan walaupun badan awak dah shutdown dan awak dah sampai ke limitnya. Awak kena beri tanggungjawab kepada orang yang lebih bercapability untuk menyambung misi tersebut. Okay. Dalam soalan-soalan yang saya berikan kepada awak semua, kecederaan berkenaan kecederaan ringan, sama juga. Kalau kecederaan awak tu awak assess, buat risk assessment, boleh menyebabkan anggota ataupun pasukan awak terjejas dia punya misi, menyebabkan keselamatan terjejas, tak kiralah serangan mana pun awak punya kecederaan, awak kena keluar daripada situ, tarik diri daripada operasi. Andai kata kecederaan awak tidak begitu berat dan awak boleh operation, awak boleh beroperasi dengan full capability lagi, itu tak ada masalah untuk awak teruskan. Tapi relief of duty tu kena ada kepada awak. Andai kata awak ketua operasi tapi awak terlampau sakit, awak kena serahkan benda tersebut kepada anggota lain dan ringankan diri awak daripada tanggungjawab yang berada di kawasan tersebut. Okay, Okey, Tuan. Okay. Lagi Sebenarnya soalan-soalan ini adalah untuk mencuba awak punya minda. Dan dalam awak tak sedar, soalan-soalan ini semua sebenarnya adalah kreativiti awak masing-masing. Dia reflect kepada kreativiti awak dalam melakukan awak punya RP. Kalau dengan menjawab soalan susah macam gini, awak ada masalah, bermakna awak akan ada masalah untuk menjadi ketua di masa akan datang. Macam awak tahu, unit tindak khas ni dia punya tugas lebih berat. Akan datang lebih terlibat dengan, minta maaf akan terlibat dengan konten-konten yang lebih berat, konten-konten yang lebih strict. Jadi awak fahamlah kenapa soalan-soalan ni saya bagi. Saya tak nak nanti ada anggota yang tersilap buat keputusan ke apa semasa berlaku kes ke apa, nanti jadi isu, jadi kita pula yang bermasalah. Kita pula yang sakit kepala nak kena jawab. Okay, ada apa-apa lagi? Jawab. Tak ada, Tuan. Tak ada, Tuan. Kalau tak ada, tinggalkan saja dengan Cik Yong. Baik, Tuan. Baik. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Sama. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Sama. Macam mana kalau nak pusing UTK, kalau UTK keluar kena pusing macam ni lah. Cik Yong, senang diri. Depan saya. Tuan. Macam mana perasaan awak lepas pusingan yang pertama dalam temu duga ni? Lagi saya mendebar lah, Tuan. Saya ingatkan saya tak lepas ni. Sebenarnya, Cik Yong, Ya. awak ni banyak kekurangan, Cik Yong. Kalau saya ni menjadi lebih tegas daripada sekarang, awak ni boleh kata akan jadi lagi teruk lah. Sebab tak diberi perhatian yang lebih dalam penugasan. Tapi Cik Yong, saya berbangga dengan awak. Di sebalik kelemahan awak yang banyak, awak sanggup untuk meningkatkan awak punya prestasi dan sanggup untuk memperbaiki diri. Okay? Dan apa yang saya nampak, saya tak pasti orang lain nampak. So far sepanjang penugasan awak, awak telah menunjukkan satu usaha yang sangat besar dan satu usaha yang sangat tinggi sehingga menyebabkan awak mendapat pangkat antara yang orang kata tertinggi juga sekarang ini, daripada constable kepada sarjan. Daripada awak tak tahu nak in charge sesuatu sehinggalah sekarang awak, saya percaya dah makin mahir walaupun tidak terlampau mahir. Terima kasih, Tuan. Pada masa akan datang, kalau di pemilihan fasa lain awak tak berjaya, jangan pandang rendah kepada diri awak. Kenapa saya cakap benda ni dekat awak? Kenapa, Tuan? Sebab anggota lain mungkin ada apa yang awak tak ada. Mungkin anggota lain ada semangat yang lebih berbanding awak. Tapi awak ada apa yang anggota lain tak ada. Kecekalan. Tak semua orang boleh dikritik, tak semua orang boleh ditaji hari-hari. Tapi masih berada pada tahap yang kuat sekarang. That's why saya panggil awak, saya cakap dekat awak seorang. Bagus Cik Yong. Teruskan prestasi yang mantap macam ni. Dan saya mengharapkan, saya hanya expect
greatness daripada awak dan juga makin hari bertambah baik, bukan makin hari bertambah merudung. Ingat nasihat saya baik-baik. Jadi ketua bukan berkenaan siapa paling mendengar cakap awak. Jadi ketua berkenaan dengan awak pandai menstabilkan antara benda yang perlu dan benda tak perlu. Kalau masa main, biarkan anggota awak main. Kalau masa serius, paksa mereka untuk jadi serius. Boleh Cik Yong? Okey, boleh. Baik Tuan. Okay. Itu saja. Boleh bersurai. Okey. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Weh. Dia takut lah. Sekejap. Nanti lah, penting. Cik. Salah. Lagu galau. Man, dah nampak dah ni Man. Ya, siapa lagi tengah duty Ya Allah. Saya nak kena buat apa? Sedih pula rasa dia cakap macam tu. Minta gong trim, jaga perimeter Okey, daripada PGU sekarang kelihatan 3 Empalangkah sedang mendekati. MPB mohon semua berhati-hati. Apa-apa update, PGU akan inform over. Panggilan kepada PGU, boleh kami tahu arah mana tu yang Empalangkah tersebut sedang berkumpul tu? Empalan tersebut sedang berkumpul di antara nak memasuki Paleto Bay daripada Jambatan Roxwood ni, yang jalan off-road. Baik, PGU selalu kopi. Okey, update 4 Empalangkah sedang berada di kawasan, over. Hello Cik Yong? Operasi ke? Tak ada. Belum ada operasi lagi. Ni ke mana Tapi ni? rasanya macam di kawasan Paleto. Tapi macam tak ada apa-apa pun. So saya tak payah pergi Nanti kalau apa-apa update, nanti saya roja je lah. Radio. So ni saya nak kena ke mana ni? Saya baru habis. Hello Cik Yong, kalau nak meronda dulu lah. Okey, baik. Alright. Okey. Tak gong trim ready? Hello. You kat mana you? Kat ni area apa? Military base Mencin. Buat apa? Mencin. Anak didik Mubarak. Mengai. Orang utara kata mengai. Mengai betul-betul healing Iya, ini kan cuti. Relax lah. Jun. Tak Jun. Ya. Apa? Korang nak pergi mana ni? Kita orang nak pergi training. Orang tu siapa? Dia nak ikut ke? Okey lah, tak apalah. Nanti aku free, nanti aku telefon balik. Okay. Nak make sure terjun tu betul-betul timing tu. Takut terhempas sebab dia macam Korang nak pergi terjun kat mana ni? Mana-mana je Jin. Asalkan kita tahu timing tu. Wah, ada white tab sekejap. Kita nak parachute dengan Jen. Nak Dia beli beli parachute. parachute. Jom pergi beli parachute. Jen dah beli belum? Belum. Tak ada habis. Jom belajar. Apa status? Standby. Suspek akan dibawa ke IPK untuk Standby. Diorang tengah standby pasal apa tu yang biru? Diorang ada gaduh dekat PGU kat mana? daripada kawasan, apa?
Mana tahu? Pada Toby, pada Toby. Cik Malik tadi. Cik Malik lah. Kita wire Ya. text nama Malik tadi. Oh, Malik ni. Abdul Malik. Oh, Malik tadi Tanya, thank you. Baru fasa pertama weh. Tapi sumpah tak sangka. Fasa kedua, dia ada 3 fasa. Rasa macam diri tu dah salah banyak aja awak. Debar weh, ya Allah. Rasa aku dah ready nak bangun dah. Sekejap aku call diorang. Kat mana e-commerce. Takut tak ada kat situ. Diorang selalu tak ada kat ni. Tak buka Mat, close duk. Tak buka. Close duk. Kena cari juga ni. Kau kenal tak? Kau kenal tak orang yang e-commerce tu je cerita dia? Ada seorang, Ajis. Kau try call dia. Kalau tak kau try Nami Island. Aduh, dia tak ada lah. Pisang. Siapa lagi? Tak ada yang buka. Tak ada orang duty. Siapa yang nombor Nami? Aku macam biasa lah, kita kan anggota. Tak payah gerak-gerak. Semua orang penting tak ada ni. Tanya Pergi ni dapat lah, UTK. pergi, Belum lagi, belum. Dom. Baru first Dom first cakap dom fasa lagi. baru. Tapi thank you tau. Thank you. Tuan Mubarak Debar. Tuan Mubarak. Kenapa nombor Nami? Berdebar. Tuan Mubarak dah datang tugas lah. Tak ada. Nombor Nami tak ada. Mail OT rasa ada tadi. Rasanya ada mail OT. Dah lah boot tu bergerak lah tuan. Ya Allah. Dia kalau straight tak apa lah. Kalau tiba-tiba kau nak. Aku nak tahu kat bot dia. Aku rasa bot dia besar kot. Tak, aku rasa bot yang kita selalu pakai kat JT tu. Sis. Yang bot tu. Kalau bot yang tu memang Dia macam ni lah. Kenapa kita tak keluarkan PGU? Lepas tu kita pergi ambil boat. Korang pergi keluarkan boat yang dekat Pulau Yelah. Kokin. Tapi parachute tak ada. parachute dulu. Yelah, kenapa Takkan kita kita tak tak- kenapa kita tak keluar dengan heli Tu satu kat. Tapi tak apa, kita pergi share. tak Sebab apa, kita e-commerce tak ada orang ni. Oh my 8 Aku kilo suruh pergi buat builder lah. Tadi aku banyak saman tadi ramai kerja Ecomat. Tapi buat builder. ni e-commerce. Tak tahu. Aduh, baju ingat e-commerce tadi. Gerak-gerak. Macam mana tahu abang ada kerja Ecomat ke? Tak ada. Kawan-kawan ke tak ada? Tak ada lah. Tak ada. Aduh, apa tak ada kawan. Asal semua offline ni hari ni ni? You Oh tu. selalu rajin. Ramai. Ni gambar ramai mesti ada ni. Ya, aku tanya. Assalamualaikum cik. You have reached Debar weh. Kami memerlukan Ecomat. Memerlukan e-commerce. Nak apa tuan? Nak apa? Abah nak parachute bah. Parachute ambil mana pula? Abah kan e-commerce. Bukan. Salah. Abah tak ada ke awet-awet yang kerja e-commerce abah? Ni Ecomat kan ni? Adalah. Nail. Ada kerja e-commerce dia. Ecomat. Cuba abah call dia. Tak ada lah tu. Call lah dia. Kawan-kawan tak ada. Abah tolonglah call dia. Nak Mana? nak 30. Kat belakang saya ni ada barang Satu salah apa? ni. Satu 300. Awak tengok kerja ni. Kita orang tengah cari e-commerce ni. Awak Kita orang baik nak cari awak. Ecomat. Tangkap dia. Tolonglah abah. Saya bukan Ecomat. Tuan tu tengah memerlukan tu apa kau tahan lagi. Aduh. Biar dapat Ecomat. E-commerce. Tak apa, kita Tangkap akan dia, video tuan. jap. Tuan, tangkap dia tuan. Ecomat. Kita nak Ecomat. MPV Ni pacak Mana? ni. Oh, pacak kita tanya je. Nak e-commerce je. Betul-betul tu dia. Bang yang Bang, congek ni. bang. Tuan. Member saya kena dalam tu tuan. Tolong. Tak apa, abang e-commerce ke tak? Bukan. Okey, Ni tak budak apa. workshop ni, budak workshop ni. Kita nak e-commerce je. Kita nak e-commerce je sekarang ni. Betul-betul agent ni, agent. Yo, sir. Yes sir. What you do around here, eh?
I'm looking for parachute. Orang tu nak cari Mat. Apa masalah kau? Kita ada masalah apa dia? Hello? Bro, Kau nak nak Haji aja kau asking sini ke man. Mat? Kau bawa ke Mat ke? Kejap bah, apa dia bah? Cuba call Aziz ke Husin ke, diorang kan ikut Mat. Tak boleh semua offline. Diorang tak ada tu. Aduh, Abah. Tak apalah. Carilah mana-mana ada tu. Tu lah, Abah carilah mak tiri yang kerja ikut mat bah. Tak ada, aku dah cerai dah. Kau berapa kali cerai pula Ada bah? seorang tu aku dah cerai dah. Oh, ya ke? Cari yang lain bah. Celestina. Ya pak, ramai-ramai sini. Cari Bang, lain tak ada bah. kawan Mat ke bang? Tak ada. Ramai dah. Cerai. Ni dah. Ramai yang Abah dah kahwin. Aku macam biasa lah. Kau celup-celup kau cerai Abah. Ya. Travel dia. Celup-celup kau. Jadi ni, mancing. Lah kau bah. Aduh. Tak ada yang Abah tak ada kenal siapa-siapa PG atas kepala kita ni. Okey lah. Abah kat mana ni? Abah tengah buat Allah, dia terus letak. Berdiri lah Yong. Tak, saya tak suka. PG kata kita ni buat apa? Siapa? Tak tahu. Caja Daing eh? Tengok macam aman ni. Caja Daing. Kami cuba check. Ni tanya Abah ni. Tadi kan dia minta tolong tadi. Korang buat tak tahu. Mana? Yang naik motor tadi. Betul. Oh, kalau siannya. Mana dia? Baru saja keluar daripada kawasan Ekodo menghala ke kawasan. Bang. Diam. Diam. Saja yang kepada Saja Kapla. Ulang berita dia menghala ke mana? Ke arah highway Pasar Rabu apa? Belakang Pasar Rabu. Tadi G-Wagon ada sebelah kita je. Jun. Korang tak masuk email, tak masuk radio eh? Ya, terlupa nak masuk. Yang berada berdekatan dengan kawasan Ekodom boleh pergi buat pencarian di kawasan highway Pasar Rabu. Tak silap memakai Palangka Corolla berwarna kelabu. Aduh, parachute tak dapat G-Wagon pun okey lah. Mana tahu dia kerja Mat. Tadi aku rasa sebelah kita je G-Wagon tu. Dia tahu tak masuk tadi. Aku dah masuk tapi lupa tengah mute. Banyak. Hai. Semoga berjaya. Amin. Berdebar weh. Bila Pasar Rabu sendiri lah. sebab benda kan saya cakap saya tak mengharap dapat. Lepas tu dapat tahu dapat. Lepas tu Inspektor Mubarak pula cakap macam tu. Lagi saya Depan ni ke? takut. Bukan. Tolong masuk radio semua Ya Allah. Dah masuk. Jagib, jadi masuk ETK ni. Siapa yang drive? Saya buka phone. Dia auto kalau buka phone auto ni Anggan main phone. Prince, Sola. Saya lagi berdebar ni. NW. PGU update. PGU no visual. Jen. Cuba tanya PID ni suspek. Tadi dia cakap adik korang tengah bising tadi. Cakap Banyaknya tapi makan cakap dalam badan G-Wagon ni saya. ada dengar. Ni dia cakap dia tengok dekat mancing. Slow. Kosong, tak ada orang. Ada beberapa lah. Tak ada. Kenapa kita buat ni? Sekejap. Reverse. Boleh ni je kau. Tulis dekat bedi. Ya, Waalaikumsalam. EDPD hantu takut. Ada ke? Cik. Sarjan Kapla daripada Encik, nampak tau? Cik tak rindu saya ke cik? confirmation kenderaan Palangka tadi. Saya tengah ni lah cik. Tengah bersantai ni. Cik tak rindu saya ke? Tak rindu kenapa pula? Rindulah cik. Okey, baik. Saya ni tengah nak berehat, tak nak sabut kepala. Okeylah. Oh, ni Apalah, siapa apalah. ni? Ada polis. Apalah.
Unable to give soda. Badan penuh ke, cik? Kenapa? Badan banyak barang apa? Tak payah bagi makanan banyak. Belagak ah. Tak ada lah, saya pun mancing kan ni kehidupan pun. Okay, jom. Depan dia mancing. Ke mana lah? Kadanut. Mana PGU PGU ke bandar. Balik APK. Kau dah up berdiri? Dah. Ada siapa jawab? Semalam ada ke semalam? Semalam rasa tak ada semalam. Geng, mana yang tak orang-orang lagi boleh tak tolong orang-orang, geng? Kenapa susah nak cari komat Thank you PC Husna. Masya Allah. Thank you. Ni korang, lagi saya berdebar ni korang, lagi saya fikir. Tak tidurlah saya malam ni. Mana tu? Jauh mat. Tadi juga. Nak tengok live, tunggu Tuan Sarjan, ha? Mana komat pergi? Biarlah malas aku. Hello. Apa-apa jadi pun esok layan je. Ya, Waalaikumsalam, Cik Dia. Minta maaf. Sarjan ni tengah sibuk ke? Kenapa tu? Macam ni, saya ada Pasal dia dengar buat daripada anggota tadi kalau Cik Mubarak ada nak jumpa saya tadi. Komat. Tapi saya rasa Cik Mubarak dah tidur dah rasanya. Oh, dah tidur dah ke? Komat. Tak apalah kalau macam tu. Mungkin Kal esok lah. Esok awak masuk pukul apa? Awak bangun pukul berapa esok? Biasanya kalau besok tak ada apa-apa saya balik awal lah saya masuk, tapi kalau saya ada meeting macam tadi lewat sikit pukul 1 tadi baru saya masuk. Ya ke? Tak apalah, sebab tak apa memang saya dah 2 hari dah Tuan Mubarak cari awak sebenarnya. Oh ya ke? Semalam Ah. pun sebab saya masuk, saya duty pun lewat sikit juga semalam. Betul. Pukul 12 juga. Tak apa, nanti esok kalau saya jumpa dia dulu nanti saya bagi tahu dia. Okey. Baik. Okey, baik, Terima baik. kasih Cik Yong ya. Jaga diri, baik. Okey, jaga diri juga. Assalamualaikum. Salam. Orang masuk tugas diterima Sherif please. Ready untuk penugasan. Makluman daripada HQ, tidak ada satu laporan rakyat bahawa ada penembakan di kawasan sektor 3. Sebab bila kita orang datang sini, anggota tu kata, kamu handle kes ni. So ada kenderaan Range Rover yang awak pakai tu, dalam kumpulan yang sama, pakaian pun sama macam awak, dan ada key yang menandakan mereka ni daripada satu pihak yang sama lah. So saya minta untuk dia memberikan kerjasama untuk membuat pemeriksaan saja. Cik Amin ni kenapa Cik Amin? Itu saja disebabkan pemakaian mereka ni mencurigakan bagi pihak saya. Sebab dia tertangkap sekali dengan Sabar dulu bagi saya cakap tak habis kawan-kawan cerita dia. saya ni. Okey. Kawan-kawan dia lain semua ada senjata. Ada senjata Dia dah api. buat Yang dia tak ada. saya minta dia berhenti, dia tak nak bagi kerjasama. Setelah diberikan lebih kurang 3 kali amaran, kereta suspek terbalik dan suspek turun daripada kenderaan, dia melepaskan tembakan kepada pihak kami lah. So tak payah Daripada HQ, saya akan menyerahkan HQ kepada Corporal Jenal Jiro yang saya akan lapor tamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
Laju. Laju. Ngantuk dah. Aduh. Minta mana-mana anggota yang berkelapangan minta menghala ke kes tembakan Ya dah. yang berada di kawasan sekitar CCTV tadi over. Sure. Skopral Johan Arabaima dari selesai laporan tugas over. Yelah, itulah masalahnya. Yang keluar Memang pada betul Roswell bukan tu, awak bagi menembak. dia Sekarang ni awak berada di tempat yang orang kata apa? Tak sepatutnya lah. Sebab pemakaian awak pun sama. Dan lagi satu dalam badan awak ni ada 3 assault rifle. Ya, memang. Itulah pertanyaan saya. Apa benda sampai 3? Awak nak buat apa sampai 3? Ya. Boleh saya tahu macam mana awak pegang 3 tu? 2 tu saya percaya lagi lah. 2 tangan. 3 tu lagi satu tu masuk dekat mulut ke apa? Ya, saya rasa tak sedap hati tuan. Tak sedap hati. Saya rasa tak sedap hati sebab tu ada 3. So sekarang ni kalau ikutkan kesalahan Sebab ni saya saya rasa saya cas bawa awak. satu. Tak tahu macam mana datang 3. Rasa tak sedap hati. Okay, tak apalah. Disebabkan dalam badan awak ada 3. So saya cas awak ni atas kesalahan memiliki senjata api je. Bukan atas kesalahan menembak anggota polis pun. Tuan cek map saya tadi ada berapa? Map awak boleh tahan juga. Ada 4. Ada berapa total? 4 4 campur lagi 1 5. Tak sedap hati. Tak sedap hati. Shouting. Tak sedap hati tuan. Shouting. Memang tak sedap hati tu dekat saya je cerita dia ni. Okey lah. Kejap awak tunggu sini kejap. Oh, kena tahan. Asal jauh sangat tu? Asal tak? Tolong panggil dia. Asal masuk sini? Tolong panggil dia. Dekatkan sikit. Tolong dekatkan sikit. Tolong dekatkan sikit. Itu anak yatimmu. Saya ambil dia. Mana satu yang bercakap ni? Bagilah HQ saja yang lapor tamat tugas. Kap. Oh Kap. Kap lah. Saya off duty tau. Kalau HQ tanya Baik. Saya tak dapat dapat makanan. Tekan K and then try pergi kat belakang tekan K. HQ, saya Alex Gopal Hakim Asyari lapor tamat tugas. Baik, laporan tamat tugas diterima. Anggota yang menamatkan tugas, terima kasih untuk penugasan yang hari ini. Over. Hola, cik semua. Oh, kantoi gila lepak dengan Joe. Balik. Saya lagi berdebar masalahnya. Ni white chrome. Dia punya kereta drift, kereta race white chrome, kereta drift black chrome.
Mungkin cabarlah esok. Ya tu lah saya mencabar ke sedih ke apa Aku tak tahulah. Pantai hari tu. What's up, my bro? Jauh ah. Wah, tak papan ni. Ya, aku boleh berhenti salah. Lagi awak cakap macam tu kan, lagi saya rasa berdebar tau. Tengok Saya tak ada knowledge. Lepas tu aku datang sini senyap. Kau dengar apek ke tu? Tak, boleh. Dengan siapa? Abang Long Kosan tu. Abang Long Kosan CEO yang main. Hai, jangan mention dulu. Oh, tak boleh mention dah. Jangan mention. Okey, abang kawasan pantai ni. Orang nak lalu lagi minta RM1. RM1 je? Ha? RM1 Itu je? bawa lalu, Okey, itu tu bawa RM1. lalu. Bawa lalu selangkah. Ni nak bagi ni kalau ikutkan sewa RM500. Siapa tu? Siapa? Apa-apa hal, tahniah gulak. Tu tomorrow. Satu je. Jangan mengalah tau. Aduh, sedih dia. Aku tengah tahan dari tadi lagi kau buat cakap macam ni pula dah. Dia macam ni, yo. Tak senang dapat tu. Aku pun tak dapat tau. Oi. Aku harap kau ada. Saya pun tak dapat. Saya pun tak dapat. Aku abang nampak sangat aku ni dah kena CD betul Man? Kan aku kena CD dah Man kan? Betul. Kan? So, besok aku CD lah. Esok aku masuk TR. Adik lah. Okey lah tu dapat. Aku sebenarnya ada target benda lain sebenarnya yo. Aku UTK ni tak target. Aku target benda lain akan datang. Habis kenapa kau suruh aku ni? Baik Syai, thank you. Good night. Thank you singgah Aku memang ada adik. bakat. Tak Bakat kau ialah kau boleh memimpin. Ada. Faham tak? Betul. Boleh. Yang tu saya nampak. Boleh memimpin. Kau dengar ini sajalah orang lama. Kau tu saja baru tier berapa? Ni saja tier 2. Tier 1 saja Mak Sabu. Aku saja tier 2 lah. Aku tak ada tier. Ang tier dalam 5-6 kot. Belakang-belakang sikit. Kan. Daripada kita duduk macam ni, apa kata kita lak tingkat dapat juga duit. Ya, aku boleh lepas tingkap tadi lah cerita dia. Hari ni kita masuk kerja, aku cari duit habis. Hari ni kami cuti, kami pilih nak tingkap. Ya, buat part time. Duit tinggal RM5,000 tadi. Dalam band. Kalau masuk dapat RM10,000. Bonus. Hari ni lah bolehlah duit sikit. Aduh, sedih tu. Tadi kan masa tengah meeting dengan distrik ada ramai-ramai tu. Bila dah dapat duit hilang. Apa dibincang dengan distrik? Apa yang kita orang bagi tahu kat kau tu, yang tu lah. Orang dah bentang lah. Orang dah cakap dah. Cik je banyak duit Benda tu. sama je. Banyak duit 400 je, tak sampai lagi. Saya target Benda tu 1M. pun aku dah sampai dekat Tuan Mak Sabu. Tak apa. Distrik pun dah bagi jawapan, kau tunggu je lah. Pasal Gari tu pun aku dengar cerita dia setuju kan, dia nak buat kan. Okey Okey tu.
Korang buat Besok- builder Dia pun masuk juga. Lagi nampak orang. Habis tu lah, seorang lagi tak tahu. Tak ada. Tak ada orang. Terculik lah siapa-siapa. Paksa kerja dengan kita. Awak Kita nak ke- jadi nak macam jadi petang tadi paksa orang ah. Jom. TA seorang. Tu jom buat ni. Ni ah, macam petang ah, tadi. ah. Kita cari yang orang petang tadi je. Macam mana? Orang yang petang tadi. Kau memang Kita celaka ambil- lah. Kita ambil dia lah macam mana? Ih. Aku cari kedudukan GPS dia. Kau letak GPS Aku letak GPS dia. Kan tadi kita dah ambil. Kau ingat motor tu aku pegang saja. Aku dah letak tracking siap-siap lah. Sial. Motor dia. Dia tak tahu. Budak tu. Oh, dia dah tak ada lah. Tak, Dia yang dah kau tak gelak tu kau tahu tak apa yang kita orang buat petang tadi? Tak. Tak tahu kami buat kerja gila tadi. Kau tahu tak? Ini si Jo punya akal. Kita orang pergi coliknya kepala gangster. Nak culik siapa ni Jo? Kalau aku mention siang terkejut. Siapa dia yang culik? Aku yang TH dia. Okay, I ingat tak ni brother yang duduk yang ferry dengan kita tu. Yang kita kata dia datang dengan family dia. Yang tu aku colik tadi. Nampak? Gila tak aku? Memang aku. Aku ambil sapu je. Gila tak Man? Nampak? Hang punya kriau ni lain macam Another level tu. Ya. Kalau nak kriau Roger je. Cukup lah yang malam itu. Mana? Lepas tu marah tayar pecah. Oh, yang itu aku tak puas hati budak tu. Aku sampai tadi kepala gangster tu aku nak bakar motor dia tapi budak-budak ni halang lah. Tidak, motor dia terbakar baik aku buat tadi. Tak apa lah. Lat tingkat Sampai dapat esok berapa? kita untuk akan datang. Satu trip dia depend. Dia ada 900 ke 1,200 rasanya satu trip. Kalau buat builder 3,000. Ada tadi Man lagi sonok Man. Kalau ada petang tadi sonok Man. Aku busy sikit lah petang tadi. Masuk petang tadi kita buat apa yang sepatutnya? Tapi jadinya benda lain. Jo. Asal tak boleh keluar ni? Man. Jo. Gerak. Makan. Makan satu. Bukan ada. Sini. Tu you nak bagi tu. Amai. Saya beli. Tumpuk sikit. Tak payah. Ni. Mana tak ada pun depan. Duduk depan. Aku ada plan lah Man. Alright, thank you. Lantak lah. You dengar pun dengar. Kita jaga dua kepala gangster nak. Kita buat duit. Kamu tak buat duit macam tu Man. Dia juga tu kumpul duit. Saya tak fokus tau kumpul duit. Saya tak tahu ada 400M. Barang-barang dia tu kita boleh ni. So Man. Boleh tu Man. Boleh Man. Saya tak fokus pun. Tahu-tahu ada. Takkan you tak nak persen betul you lah. Tapi kita nak start bila mana? Dia kalau nak. Dengan aku mula je. Sama orang. Kita tepi. Tapi aku tahu lah. Kan aku berjaya, aku terpilih kan. Aku tak tahulah aku nak happy ke aku nak sedih tu. Sebab lepas pada tu SM jumpa aku seorang. Mana ada SM? SM pula yang ni inspector. Apa? Aku rasa macam aku fail je fasa 2. Okay, dia macam ni. Okay, dia jumpa hang, mungkin dia nak bagi hang semangat sebenarnya.
Betul. Bagi hang semangat apa semua. Jangan hang macam mungkin hang tengok kan sekeliling hang nanti kan, uish, aku kena bersaing dengan orang ni, orang ni, orang ni. So dia tak nak hang mental hang down. So dia jumpa hang siap-siap. Mungkin cara kata dia tu maybe lah. Aku tak tahu dia kata apa. Maybe hang kata rasa. Tapi hang jangan anggap benda tu satu yang membuat moral hang down. Hang anggap benda tu satu challenge kat diri hang. Hang cakap macam kiwak betul. Aku penat-penat pasal satu dah lepas. Lepas tu hang nak bagi moral macam ni. Okay, aku tunjuk depan hang ni. Aku tak boleh buat ke. Hang kena pemikiran macam tu, Jom. Bunyi macam kasar kan. Tapi itu hang kena buat. Yelah, aku kan mana ada apa-apa bersih tu. Ingat semua tu dapat ada ke? Betul. Tak adalah yang lain-lain tu semua kau tengok. Yang terpilih tu kau sendiri tahu. Okay. Kau kena tahu. Paper bermula daripada tak ada apa pun. Bukan terus ada. Faham tak? So dekat sini kau kena tunjuk lah. Kan? Tak kisahlah kau lelaki ke kau perempuan, kau kena tunjuk lah Yong. Aku boleh buat. Aku boleh buat. Jangan cakap wish, aku fasa 2 ni tak boleh. Jangan pemikiran macam tu. Hang kena tunjuk, hang kena buktikan. Oh, aku boleh buat benda ni. Aku akan buktikan. Buktikan aku. Hang boleh belanja aku nanti dah. Hang dah dapat komando, dah dapat allowance, nanti gaji besar sikit boleh belanja aku makan. Ya ke? Komando ada allowance lah. Ada allowance operasi. Jadi kaya lagi aku lepas ni. Hang boleh belanja aku makan lagi. Hang belanja aku kereta, belanja aku apa lah senang. Banyak kau. Nampak aku bukan rapat saja ni, lebih pada duit ni. Jujur sangat lah Jo. Jangan cakap macam tu Jo. Oh, tak boleh cakap macam tu. Tak boleh. Dah lah ikut mat tak ada malam ni. Kau nak apa? Aku nak parachute. Alamak. Aku kan nak cakap toke ni, toke. Parachute ada 3. Okey, jom keluarkan heli. Bagi sekali je aku mendarat. Tu je. Kat mana? Atas kapal perang tu. Okey, aku tahu kapal perang mana. Langkawi. Mana ada gila. Ada. Ni depan ni je. Kapal perang ni orang tengok nanti. Oh ya ke? Okey, boleh. Jom. Man, hang tak tahu man, ada man. Aku dah pergi Pulau Langkawi pun ada. Masih tak tahu dapat kan? Beli kereta baru tu lah. Dapat beli kereta baru kan? Ada Pulau Langkawi. Okey, jom. Jom man. Nampak? Kat kantor ya. Dekat man kita pergi dating. Jangan cerita. Tak, kita buat rondaan masa tu. Kita buat rondaan. Okey. Untuk pelapul. Bukannya dating. Sini. Tapi tak apalah Jo. Kalau nak berdua okey je Jo. Tak payah. Aku pun nak makan dulu ni. Tak ada ikut makan sekali. Dalam heli boleh? Dalam heli boleh makan? Tak. Jo gini Jo. Boleh tak? Ini arahan daripada ketua unit. Kau ikut sekali. Aduh. Anak buah bukan anak buah aku. Aku tak ada unit. Kau kena tahu aku tak ada unit. Kau kena tahu aku tak ada unit. Aku boleh pergi mana saja. Tapi kapal bergerak esok tak apa. Aku dah rasa nak pergi CID, aku pergi CID. Nampak? Ni motor kau orang ke ni? Bukan. Motor buruk bodoh. Dia tak tengok RZ. Man, pulau RZ kita man. Aku hilang tu. Ada orang curi. Payah, tak apa. Cakap cari jumpa Roblox. Cakap saya panggil ketua unit saya. Petik macam tu je. Apa pakai nama ketua unit hang? Itu macam ketua unit kita tengok adakah ketua boleh melindungi anak buah. Ni RZ Bojan tunggu sat on the way. Aduh, betul siapa kau rembat?
Tak tahu. Ada orang parking kat situ, ambil je lah. Funfair punya kot. Weh, laju. Oh my god. Hai baby. Ya. Baby Ha? Ya baby. Oh. Ah. Dia kat mana? Tak, I tengah nak training parachute. Training parachute. Yang untuk UTK. Oh, okay. Tak apa. Why? You pergi training dulu. Why? Anything? Rindu. Bagi ayah habis training dulu, later. Lama lagi? Baru nak start. Oh, okay. Take care, be safe. Okay, baik baby. Alright, bye-bye. Bye-bye. Aduh. Jangan dibawa masuk ini. Tak tahu siapa punya. Weh, tak boleh matikan enjin, Will. Memanglah. Bukan motor motor. Dah dia tak kunci. Kau pun satu pergi rembat. Lepas tu sampai balik bising. Biar. Okay, sekarang ni bagi parachute dulu. Bukan naik heli memang dah ada parachute ke? Ada. Tu dah. Kau ingat apa? Masuk badan aku dulu. Jom. Okay. Kena ada tu preparation. Buka baju dulu. Bawa pakai. Pakai Sebelum pakai. Okay, sekejap lagi yang tukar baju dulu. Itu reload skin. Bawa pakai. Baju apa pakai? Tukar baju Rasa nak pakai baju operasi ke baju biasa. Tak apa Ada vac pun kot. Memang lah. Kat Ada atas ke? pun tak apa. Oh, ada sehari lagi. Kalau aku mati macam mana? Aku nak wasiat kat siapa atas aku? Aku Bagi mana ada aku baki bodoh. ni? Bodoh bagi aku tu. Aku tak kahwin lagi dengan aku. Tak payah kita cakap ni. Aku nanti pandai-pandai aku buat cerita nikah dekat ni. Masa operasi, nikah masa operasi. Tak. Man, saya tukar baju Man. Man, saya tukar baju. Tukar baju je. Saya tukar baju. Saya tukar baju? Ya, sekejap aku yang buat Ellie. Kita cakap kita kahwin dekat Smart. Role play. The heck. Baru Kata pun nikah luar negara. Tak, tuan motor dia boleh ni. Dia boleh apa ni? Dia boleh GPS. Cuba pakai. Aku tak ada baju. Aku tak ada. Ya, tak payah. Jalan je. Oh ya, jalan je boleh. Ya, aku tahulah. Ya, aku ada lah. Risau. Itu uni apa? Saya dah tengok ketua uni apa je tak baca. Melindungi anak buah. Aku tak ambil duty lah. Allah. Aku ambil. Pakai seatbelt. Dekat belakang ni Ajin jatuh lah. Terbang paling tinggi ni. Lepas tu Jun? Nanti aku beritahu. Aku crash je. Duh, jangan du. Aku kelak lu. Weh, tak boleh keluar weh. Aduh. Asyibal. Memang celaka lah. Tak sama. Aku bodoh lah. Aduh. Macam mana boleh sampai ke sini? Macam mana boleh down? Kena kipas. Nah, kena kipas punya. Aduh. Oh, itu heli tu macam mana tu heli tu? Assalamualaikum HQ. Saya Lasko Berjeri. Ni tak sempat apa lagi ni? Macam tanda-tanda je ni. Laporan tambah tugas diterima. Selamat melihat anggota
terima kasih untuk perkongsian hari ni. Over. Cuba kau ADMS ada tak? Kejap. Ada. Aduh, Jojo. Halo doktor. Doktor boleh menghala ke Belakang. highway ni ke? Belakang EDPD, ya betul. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Dah menghala dah. Macam mana boleh kena kipas? Saya turun elok je Cik Yong. Masalahnya dia duduk melintang. Saya tak sempat keluar. Aish. Ni macam ada petanda je ni. Tak apa. Ni petanda dia buang, orang panggil apa? Buang sia awal-awal. Nanti okey kan ni. Dekat hari kejadian okey. Lalu macam tu ya? Lalu macam tu? Ni kira buang sial ni. Orang panggil buang sia tu. Hai. Lawa ni kereta doktor. Itu lah, kereta baru ni kot. Adikku. Lu Kak Yong. Salam Kak Yong, kenapa ada orang langgar ke apa ni? Tu heli Tak tumpas. sempat naik, dia dah terjun dah dia. Berapa dik? Tak payah. Tak boleh, nanti abah marah nanti. Tak payah Kak Yong. Ya salam Kak Yong ni. Kena rembat ni. Nanti abah marah. Okey dah. Ya je, tak payahlah betul abang. Abang kena tahu. Ada. Pelik sikit. Okey, pelik sikit. Okay. Kerja-kerja juga nanti pergi jumpa abah tu. Abah dah kehilangan bini dia tu. Abah kehilangan bini kejap. Bini? Abah Kak Yong. Selamat duty. Okey, awak pun jaga diri Gerak dulu ya. elok-elok. Okey, bye-bye. Okey. Penat sangat tu suara Bye-bye. tu. Ya, Assalamualaikum. Gerak lu. Salam. Salam. Yak mana member? Mana member? Tukar. Aduh. Jadi ke tak payung aku ni? Tengok ada lagi parachute. Ada kat mata aku. Kat mata aku ada lagi. Ke nak suruh tuju sini? Ke nak suruh try tuju sini? Kena tukar heli dulu. Sekejap. Ada tu. Dia kalau matah ada biar. Kalau matahnya ada tak apa dah. Aku pergi ambil duty balik. Tahniah ibu, jom esok training lompat heli. Tak sempat nak training, dah jatuh heli. Bukan lompat tu heli. Jatuh heli dah ni.
Tahniah juga ada Kak Rania. Uish. Ya ilah. Awak pergi dating Cik Rania? Aku nak setting mata pakai preset siang. Nampak terang sikit. Pakai Aurora nampak sikit siang dia. Nampak sikit malam dia. Ni yang pakai Mana? zinc reshade-nya. Edition terang? Malam okey. Eleh. Edition Dia dekat Tahu kalau awak tak jumpa Brother Joe, awak akan jumpa orang lain. preset Rahsia awak dalam poket saya, okey? tak tahulah file tu hang dah kedok. Terus kalau Nampak? Setiap anggota rahsia tersemat dalam poket saya, okey? Saya je nampak macam ni, awak tak tahu je. Aku nak tak balik mood aku 30 mood. Noh 30 moodnya. Yo, Bila? Apa? Kau nampak tak kontena depan tu? Kontena? Kiri kanan? Ni depan straight ni nampak kontena Aha. mata. Nampak mata? Mata nampak? Tu lah ke? Kapal kontena tu ke? Kapal tokang. Tokang. Aha. Okey, dia kena kecil sikit kapal perahu tu dapat besar. So, kau kena darat dekat situ. Kau kena terbang paling tinggi. Dia ada kata berapa kaki tak? Aku tak dengar. Mesti macam pelapur itu. Macam pelapur itu kita buat dia ajar kita dulu kan? Ni boleh tujuan ni? Belum lagi. Sabar, belum lagi. Ini kalau tujuan ni Isa tak sempatnya. 23,000 ke apa ribu Dua dengan dua, ingat dua je. 20,000 kaki. Zaman masa depan. Thank you Banshkat. Boleh cakap masa depan ke? Sotainya Jo. 20,000. Dah lah. Laju ke? Keadaan laju ke? Dah laju aku berdebos yang kau buat aku macam ni. Tak betul lah. Dia keadaan bawa ke? Bergerak. Heli kapal bergerak, heli bergerak. Itu lagi menjabat. Tapi tak apa. Boleh. Kita try ni. Heli bergerak kita akan buat. Kita terjun sekarang? Belum. Oh belum Bila tunggu. nak terjun ni? Aku punya. Detok ni. Ni makin jauh ni. Jo. Iyalah dia kena keadaan bergerak. Iyalah memanglah keadaan bergerak tapi parachute dia lepas. Sekali parachute tak ada. Aku F8 jumpa ambil aku kat subway Jangan risau. Nanti aku cari Aku akan cari jangan risau. Ada heli ni, ada kamera. Okay dah. Belum. Terjun Rendah lagi. Ini bukan ni. Aduh. Lagi. Obik suka. Ramai tengok jangan tu. Malu mak no. Sampai tak nampak bawah tu. Ya, kalau ikut sampai tak nampak kalau 20,000 kaki. Kan dah dapat gaji lah. Itu lah, cepat betul. Dia bukan 30 minit tau. Dia dah start masa kalau pukul 3 macam contoh kan. Yang jadi dipaksa 30 minit siut. kan. Oleh apa ni? 30 minit dia akan bayar time 23 Jo minit apa dah dia punya market Jo? DSP 30 minit ke 60 dia akan bayar dalam 54 hingga ke 57 minit. Dia. Faham. Aku dah baca benda-benda ni. Tapi macam aku kira itu memang cukup 30 minit. Tak, dia tak perlu cukup. Macam aku kira itu memang cukup 30 minit. Gaduh pasal gaji pula dah. Dia tak tahu kita. Tak tahulah. Mata kau nampak lagi tak? Mata aku nampak cerah lagi bawah bangunan. Sama. Masih cerah lagi. Cerah lagi aku nak terbang lagi ya. Naik je sampai habis limit.
Selamat malam. Saya Lasko Labu Sembal daripada unit KSG Lapo. Asal kaki Ellie ni takat tinggi ni je. Baik, laporan tempat. Ellie masa depan aku boleh tinggi kot. Bukan lah. Kita boleh cakap masa depan lagi kan? Tapi mungkin malam kot, tak ada awan. Ya ke? Dah boleh terjun dah? Hello, kat dalam bawah kan? Hmm. Okay, kau tahu kedudukan kontena tu kat mana? Bang, kau kena tahu kedudukan kontena tu. Tak terjun tu. Anda nampak belum? Confirm tak tahu. Tadi kat mana kedudukan kontena tu? Belakang. Apa yang belakang? Kau duduk sebelah kiri. Sebelah kiri heli je ni. Mana? Benda memang daripada atas ni memang tak nampak tapi Memang tak nampak dah, memang tak nampak dah. Okay, kontena tadi aku nak kau landing ke tempat kontena tadi tu. Aku tak nampak siap mana? Itulah keadaan 20,000 kaki nanti. Memang kau takkan nampak. Lepas tu terjun. Terjun pula. Apa tak nak terjun? Soalah tak nampak ni mana helinya. Mana heli, mana kapalnya? Nampak siap mana kapal tu? Mampus tak nampak. Tu ke? Kiri. Ni. Yang ni ke? Ya, kiri ni depan pantai ada kapal. Tak rasa yang ni. Sebab tadi ada satu lagi tau kapal. Sumpah duk tak nampak. Kapal kargo. Ni yak ni, bukan ni. Tak nampak. Siap. Untung. Ingatkan tak ada tau. Ingatkan parachute tak ada. Sebab tadi, first tadi dah jatuh heli. Bik, mana Bik? Putu ke? Yang tu ke Bik? Awal. Tu depan tu Sumpah tak nampak tadi.
Jo punya training. Ni ke tu? Ni lah kan? Ish, bunyi angin weh. Macam tak sempat je ni. Macam tak ada masa tau. Janji selamat. Mendarat dengan selamat. Tak ada orang jawab ke call EDPD tu? Salah. 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 Eh. Eh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sajen Anwar Ashraf, CID, lapor tamat tugas. Oh shit. Debar.
Itu. 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 Hari ni lah hidup. Esok tak tahu Boleh. Nak landing atas ni, atas kontena. Bagus. Tahan dia komando. Macam ni saya mau. Hebat kan? Jom. Hampir-hampir tak selamat tu. Mana ni? Dia crash. Oh, dia keras. Kau tahu aku gelabah katak tahu. Aku sambil-sambil nak pergi landing atas yak dah tadi. Nampak. Boleh, aku kata boleh. Boleh orang suruh dia nanti dia suruh hang buat heli. Debar tu. Lepas. Boleh ni esok boleh ni. Boleh, percaya je kat aku. Boleh Dia tak main timing kan? Bagus, tak tahu hanya tanya aku. Mungkin tak benar. Tak ada sebut timing tadi. Dia janji, dia kata landing selamat. Landing 20,000 kaki ni. Boat bergerak. Boat bergerak. Okey tu. Uish, debar tu. Tak ada percubaan apa-apa, sekali je. Tu dah boleh buat tu. Esok boleh kot. Tinggal nak target je lah. Boat tu pun aku rasa buat tongkang tu gerak slow tu. Tak, sebab aku tak nampak tau kat atas. Dekat turun Memang takkan bawah. nampak. Dah dekat dia baru aku nampak. Time tu lah aku gelabah gila. Seronok kan? Seronok Rasa hilang rasa. Hilang nervous tu. Hilang nervous. Mana subway ni? Kiri. Sampai. Itu belum aku ajak menembak lagi, Yong. Tapi kau tinggalkan aku doh. Okey. Kita menembak bukan kat sini training dia. Kita kena tembak kat tempat lain training. Macam mana, Yong? Berani? Kat mana? PUBG. PUBG PC lah. Aduh, aku mobile player. Tak sama. Kau PC lain. Kau nak pegang sniper dia lain. Memang celah. Memang tak lepas lah. Training. Sekarang ke? Rainbow 6 lah, Yong. Rainbow 6. Kita tengok M24 macam mana kau pergi macam mana. Ni kau ajak training lain ni. UTK memerlukan tembak yang tepat. Itu salah satu training. Walaupun kabel aku dah kabel besar pun tak menjamin Walaupun kabel aku kabel besar tak menjamin Tak menjamin lagi. Thank you Dojo. Hilang nervous aku. Hidup ni kena mencuba. Tak kena jauh. Tak kena. Mana nak jadi ni? UTK perlukan tembak yang tepat.
Tak jauh tak dia tak kena lah jauh. Ni taser. Oh, dia main belakang tu. Kejap. Aku nak tengok jap. N24 Aku nak makan tu. Kar panggil ni. Ya Allah, saya tak bergerak pun tak kena Cik Yong. Lemah dia ni. Allah. 3 kali baru kena. Aku tak nak bagi kena dia. Tapi dah dia buat macam tu, terpaksalah aku kenakan. Cingki. School. Allah. Bukan tak kena, tak nak bagi kena. Oh, tak nak bagi kena. Ha. Tak nak bagi kena. Mirama. Lagi susah tanya NJ dia main RC. Apa pun isi perut tu. Sekarang ke? Kau gila ke apa? Hai. Betul sekarang. Tantan macam ni. Dia ajak main PUBG PC pula dah. Memang beli PC main 5M je ke? Tapi best tu. Sekejap. Baik. Aku ada je. Hah? Apa? Baik. Bagilah aku pergi jumpa orang. Siapa siau? Aku nak pergi cari siapa mengaku dia ni bapak aku ni. Siapa nak mengaku gila? Masalahnya ada. Rupa macam tu je. Setiap kali kena tahan dengan polis, oh anak saya Yong bayar. Celaka tak? RC susah tak? RC pun okey je. RC tu apa? Yang aku tahu R8 je. PUBG lah. Cukup basic tu pun dah sedap lah tu. Yang aku tahu R8 je. R8 tu buat apa? Dah lama tak nampak dia. Dia busy. Dia busy apa? Mana aku tahu. Bukan aku duduk dalam satu rumah dengan dia. Mana nak tahu. Kau orang nanti lah. Kalau aku nak main nanti aku pergi cari kau. Aku tahu aku cari kat mana. Cari aku kat mana? Alah, aku tahulah rumah kau kat mana. Cari aku. Nak pergi buat motor. Aku ada orang gila aku nak jual. Elah. Nak jual apa? Jangan cakap dalam hati, tak dengar. Tak dengar. Ni Esa tak boleh bercakap. Kenapa bah? Dia kena cuci mata ni. Tak tahu dia kumbang kot. Abang bagi location bah. Buat apa? Oh tak nak pergi, tak apalah. Tak nak bagi pergi. Tak, pergi kita orang nak on the way balik HQ ni. Balik HQ. Oh tengah buat HQ job ke? Boulder. Tengah buat job ke? Okey, tak apalah kalau gitu. Okey. Okey, bye-bye. Pergi ikut dia weh. Pergi ikut dia tu. Duduk tu. I nak ikut you. Ini ikut ni. Elok lah baju putih. Kom 3. Amat no. Okey, je nanti dompet Amat no. dia. Apa? Okey, sama lah. Tak nak. Ambil lah. Tolong lah. Tak nak. Apa? Tolong lah. Awak cakap apa tadi? Kau lah bawa aku. Kena impang. Okey, siap. Itu boleh. Kereta saya pun kena impang. Ambil kereta tak? Acung. Kapla mana kapla? Syukur. Kapla tak ada.
Bye-bye bonda aku. Tak ada nak bagi kereta ke? Garaj tak penuh lagi ni. Tak ada nak garaj kita pun tak penuh lagi ni. Oh iya ke? Oh ingat saja je tanya kok ada lebih. Belum ambil. Oh, elok ambil kau. Kereta pun sama dengan baju tu. Naiklah ni. Oh, cantik jadi kereta. Ini celaka. Tak guna jantan ni. Kereta ni, kita buat keluar kereta ni. Weh, orang kaya. F15. Kau lah bawa, dah lah kereta aku pula bawa. Selama ni aku buat kereta aku bawa. Lepas tu dia pakai nombor plate Kedah. KSH. Langkawi. Langkawi ada belakang huruf. Oh iyalah Z. Ya. Mana aku tahu aku bukan orang utara. Tak, kau nak pergi mana ni? Aku tahu. Mana aku tahu kau suruh keluarkan kereta? Aku suruh keluar aku tapi aku tak tahu ke mana. Okay, Pula. ini seterusnya. Off duty aduh tak boleh nak pakai T3 tu. Tempat training camp. On duty pun tak boleh lah. Kalau on duty tak boleh? Sebab polis. Polis kalau nak training kena pergi kat QB. Kita pergi QB je. QB tu makan modal pula medik. Tahu pun. Lah PUBG tak kena medik. Nak juga aku. Easy lobby ke? Weh lama tak main doh aku. Aku tak pernah main doh. Kalau anak main betul-betul tactical ready or not. Mesti tak bisa dengar kan? Itu lagi seru. Pernah tengok. Tactical bodoh, itu lagi seru main. Dah lah, janganlah bagi aku main game banyak-banyak doh. Nanti aku hilang fokus. Apa hilang fokus je? Yelah. Apa hilang fokus abang aku? Nanti kan aku nak kat sana je. Nanti aku punya bukan ke sana. Sana tu sekadar nak relate tension apa semua. Tak ada. Balik-balik dom. Buat baju UTK. Tapi tak pilih lagi. Lele dah. Kan? Kita kacamata Nuar. Kat mana? Kacamata Nuar dekat dataran. Kereta ni boleh kerja orang ke? Nak kereta kerja orang ke? Kau kan ada kereta kerja orang. Boleh kereta aku juga. Aku ada kereta ni je pun. Tu BM tu bukan kereta. Oh, kau tahu yang aku ada BM Tapi yang aku temas sampai pukul 6 pagi tu buat kereta tu apa gampang. Yang aku dah tidur. Oh, kau yang teman Kapek buat dengan Nuar. Aku ingat lagi nama pemain tu Nuar. Aku ingat pemain tu Nuar. Celaka tu. Lawa kereta dia. Kau kak. Waalaikumsalam. Tak ada. Saya tengok akak dia full set putih. Terkejut saya. Dah rupa dewa lah. Salah. Dia bukan dewa. Aku full set putih pun tak tegur pula tak payah cakap banyak lah. Dia ni memang tak boleh lah bang. Memang tak boleh lah dia ni. Dia teruk bang. Dia teruk. Kenapa dia teruk bang? Tak kena. Dia teruk tu kan. Habislah dia ni. Ya dia memang teruk bang. Dia jaga bang Ya. Kalau dekat abang dekat kat dia ni, abang akan kasi 5k kat dia. 5k. Abang dah dekat dengan saya ni bang. Abang kan nampak saya itu teruk dia bang. Habis. Tak boleh buat apa bang. Saya tak tolong bantu bang. Okey, tak apa saya akan BK. Lawan motor. Brum. Siapa bagi aku RM1 ni? Brum. Aku gabut tu lah. Brum. Kat sini lah nak keluarkan kereta kan? Tak ada, aku nak rembat motor dia. Motor siapa ni? Kena, random. Memang gila. Kita kan random. Ya juga kan? Kita kan random. Awang! Kena random.
Rembat je siapa punya. Habis mangsa kita nak pergi culik ni ada tak? Ada lah, dia tak ada. Aduh, weh, motor dia ada bob, bai. Aku perasan. Ada apa? Tengok belakang ada apa? Box. Oh, box. Yelah tak nak bagi sakit pinggang tu orang belakang. Aduh. Siap murah kan? Tu pergi Rosu kan? Bang, bawa motor warna pink tu kita tinggal. Hot pink. Warna pink jom. Siap murah je kot dah. Murah je, tak sampai 1,000. 1,000 kita. Kau kan kerja tadi? Iya. Aku juga jom lah. Duit banyak lagi. Motor minyak tak ada ni. Tu sebelah kanan tu stesen minyak. RZ tadi apa cerita? Tak tahu. Rasa dah hilang kot sebab tadi ada pembersihan tadi. Tinggal macam tu tak kunci. Dia tak sedar ke kau ambil? Tak tahu lah. Kebetulan dia motor ni pun dia rembat. Kita sambung rembat balik. Kan? Mungkin boleh jadi. Hampir. Apa HQ tadi? HQ kau tanya. Tak payah fikir dah off duty. Tak payah fikir. Bukan aku nak suruh dia check nombor plate ni. Siapa punya? Hello, Cik Yong. Ya. Awak duty lagi? Baru nak tamat tugas. Okey, tolong saya check satu nombor plate ni. Saya nak tahu siapa owner dia. Okey, jap. Mesin nombor dia. Mesin nombor dia saya cari. Okey, baik. Nampak? Salah guna kuasa weh. CWN. Nak check macam mana? Kita kan ada sistem. CWL 5945. 5945. Oh kan RZ tadi pun saya lupa check nombor plate. Dia kena satu tayar baru dia laju. Motor first season laju lagi. First season motor apa Boleh pergi 18. Kau ada? Yang lama ni yang duk angkut hang tu apa? Itulah Ya motor ke first kau season. kau angkut orang lain juga selain pada aku. Itu normal. Celaka lah jantan macam ni. Ameng Zeng nama dia. Normal bodoh. Tak payah nak cari orang kata paling baik sangat dah. Nak pergi cat? Cat lah. Cat warna pink kan? Warna baju aku soft pink. Baju warna pink, tayar, ambil tayar pada bodoh, lepas tu pakai duit aku makan modal. Kau kan kaya. Betul kaya, duit tinggal ada 7,000 je ni. Kaya langsung aku dalam ni. Sabtu ni kalau kau ada training UTK tu kan, apa-apa tak apa biar aku handle. Hang fokus UTK tu. Tak payahlah. Tak, fokus je UTK. Aku boleh handle lah apa-apa. Aku boleh jamin. Hari ramai 15 orang je ni. Oh, kau nak ngorak lain lah. Kau nak cari perempuan lain lah. Ya, mesti. Celaka kau tak nak setia dengan aku lah. Bongok betul. Nama pun laki. Memang tak guna kan laki sekarang kan? Iya. Nama pun laki. Celaka betul lah laki macam ni. Iya. Kata reti jinakkan singa. Singa tu kira lantak lah belakang cerita lagi.
Minyak kita. Oh. Ya, aku dah isikan tadi. Cuba tak pakai 2 tayar. Lembab siap. Aduh. Korang saya end dulu tau. Sebab kena ni lah. Aish. Ini lakonan sajalah TikTok. Aduh. Aku Willy lah. Amat Yung berat kat belakang. Dia senang Willy sikit. Live saya kena warning. Kejap Aduh. Sorry TikTok. Ini hanya lakonan TikTok. Tak ada niat nak apa. Jo, kita berlakon je kan Jo? Aku kena warning weh. Lakon? Aku kena warning kejap. Come on lah. Benda ni kan berlakon. Relax lah. Janganlah tak serius sangat. Bengki kat belakang